Ya. Tetapi menariknya di dalam surah At-Tur, Allah bercerita tentang siapakah ahli syurga. Ahli syurga, tuan-tuan tahu kan, bila berjumpa ahli keluarga di syurga dalam surah At-Tur, mereka bertemu antara satu sama lain, duduk depan-depan. Apakah aktiviti ahli syurga? Salah satunya ialah borak-borak. Rupanya aktiviti borak-borak itu adalah aktiviti ahli syurga. Dan apakah isi perbualan mereka dalam surah At-Tur? Ya. Mereka akan bertanya tentang apa yang berlaku di dunia dahulu. Ya, perkataan musyfiqun itu, di sini musyfiqin, di sana musyfiqun. Kami di kalangan ahli keluarga kami berada dalam keadaan susah dan cemas. Susah dan cemas. Itu adalah borak-borak kita di syurga nanti. Dulu mak nak pergi ajar kamu Iqra, betapa liatnya kamu, tapi kamu belajar juga sampai kamu pandai baca Quran. Suruh belajar tadabbur, awal-awal tak nak, tapi akhirnya belajar tadabbur, faham Al-Quran. Ini alhamdulillah berbaloi kita. Sekarang kita dekat mana? Kan? Mak dengan anak berborak-borak. Yatasaalun, itu istilah dalam surah At-Tur. Jadi apabila seseorang itu bersusah-susah, bercemas-cemas di atas dunia ini, maka insya-Allah di akhirat nanti tak bercemas sangat.